Menikmati pemandangan. Sumpah ya Allah, cantik sangat atas kapal ni, Masya Allah. Semoga perjalanan aku 6 hari berlayar ke Bandar Nerapat yang kelima. Let's go. Okey, lepas aku habis makan bakso di Makassar tadi pagi tu pun kapal sambung lagi berjalan menuju ke destinasi yang berikutnya. Ni merupakan hari yang keempat aku berada di atas kapal Pelni ni tau. Sorry, time ni aku dah rasa macam kerja offshore dah weh. Menjalani hidup di atas kapal. Cie macam betul lah. Bangga sekali aku 2 kali 3 kali 4 kali. Hari ni aku kenalkan Pak Haris. Ni lah salah seorang bapa yang duduk sekali dengan aku kat tangga tu. Baru hari ni aku dapat review dia lah. Time ni kita orang santai duduk sembang-sembang menikmati keindahan laut yang biru ni. Sumpah ya Allah, tenangnya. Penumpang pun sekarang ni dah makin ramai tu yang naik daripada Makassar ni. Mungkin susah sikit lah aku nak dapat tempat tidur malam ni. Okey, masuk dulu aku time ni sebab nak charge phone. Sampai charge tu kan boleh tengok cerita yang famous sekali dekat Indonesia, iaitu Upin dan Tok Dalang. Sumpah time ni bangga sekali aku sebab dekat kapal ni yang Malaysia cuma aku dengan TV Upin ni. Sumpah bangga sangat goblok. Lepas tu bosan aku pun sambung tidur lagi. Tengah hari tu aku bangun ambil makan. Begitulah berulang kehidupan aku tiap hari dekat atas kapal ni sampai Abang Jamoy hidup semula lah. Petang tu pula aku keluar awal sebab aku nak ambil gambar sunset yang semalam tak dapat. Aku pun 4 hari dekat kapal ni tak ambil gambar-gambar pemandangan pun. Hari ni baru aku ada masa lah sampai menikmati juga kesegaran angin laut yang tak ada jual kat mana-mana. Ya Allah, rasa macam berterbangan je jiwa ini. Time ni ambil banyak sangat lah gambar, buat video juga macam model hero remaja. Time ni bapok lah semacam macam Amirul Aiman tak habis download. Gila semat. Macam ni lah lebih kurang sunset yang aku dapat. Ya Allah, indahnya kawan-kawan. Subhanallah, Masya Allah. Tenang je jiwa ini melihat keindahan ciptaan Allah ni kan. Lagi-lagi sekarang ni aku berada dekat tengah-tengah laut. Memang momen yang tak terlupakan lah. Dan malam tu aku lepak lagi nyanyi-nyanyi dengan kawan-kawan dekat atas. Yang malam ni rasa lebih happening daripada semalam weh. Sebab ni lebih ramai kawan-kawan baru yang aku kenal tau. Ni aku kenalkan kat korang, aku dan Jessica. Salam kenal. Bukan tentara. Pukul 12 macam tu kan kita orang nyanyi sampai dah kita orang di transit yang ketiga, itu Pelabuhan Bau-Bau. Kenapa dia bau-bau? Sebabnya adalah okey, time ni aku keluar jalan-jalan cek makan kat sini bersama dengan kawan-kawan baru lah. Selalu jalan seorang-seorang je kan. Memang best lah ada orang yang menemani. Kali ni ada orang ni tak pergi sampai Bandar Nera. Aku pun kecewa sebenarnya. Dia orang stop sampai Ambon je. Time ni kita orang cuma bungkus saja nasi padang je kat sini makan dekat atas kapal sebab transit kali ni tak lama pun. Nanti tertinggal siapa yang susah goblok. Time ni dia orang belikan aku makanan khas bau-bau ni, namanya suami tau. Smart weh nama makanan suami. Penat dah jadi lelaki lah saya jadi makanan je macam weh. Makanan ni nanti aku review dekat atas kapal nanti. Settle berbelanja, kita orang pun masuk semula ke kapal, tengok pemandangan kapal daripada